Bawa buku dan pen. Siapa dapat tulis dengan betul semua perkataan yang cikgu cakap, cikgu akan bagi dia saja. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh ni. Puteri, kau faham tak faham ni? Baik, ada batu tu, jangan langgar. Ya. Macam mana nak idea kelas? Dia dah sikit. Ya, sama dua je. huruf yang sama kat belakang tu. Cuba fikir. Cikgu. C, Betul cikgu. L. L apa L apa? Kita orang okey. Apa L apa? Lepas A apa? S kelas. Sama. Tandas. Cuba toilet tu dalam bahasa Inggeris. Toilet. Listen. What is listen? Listen tu apa? Dia tak Cikgu bagi tiga huruf. Dengar. Listen. Cikgu bagi tiga je huruf. T. Tulis sekarang. T dah tulis. Kita panggil ini padang. Padang. Dalam bahasa Inggeris, kita sebut apa? Siapa tahu? Tak tahu. Field. Okey. Dewa. How. Dapat satu. Kita nak 4 jawapan. Ada 4 je perkataan. Kantin dalam bahasa Melayu. Kantin. Kantin tu dalam bahasa Melayu. Kantin. Tapi sekarang Gagal. Bukan awak apa? Untuk boleh tak awak pergi bayar sana? Tak boleh. Kalau nak balik mesti tunggu dekat sini. ni. Sampai menu. Okey, ni nama dia pondok jaga. Pondok jaga pengawal. Pondok pengawal. Okey, atau Prayer Hall. Faham? Surau. Prayer hall. Kira tempat solat. Pejabat siapa? Guru besar. Boleh tak awak masuk sekali? Kira GPK. Okey, macam mana jalan? Okey, cikgu bagi. Sat Sombar. L. Tulis sekarang. Cikgu dah bagi ni clue dia. L. Lagi?